Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin menyambung reaction ataupun ulasan saya tentang filem bid'ah yang kita tahu ia sedang viral di negara kita ini sehingga merebak ke negara jiran Indonesia. Link video yang lalu saya ada sertakan di bawah, boleh dirujuk semula. Seperti mana saya katakan pada video yang lalu bahawa filem ini ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ia membongkar taktik ajaran sesat di mana ia bertopengkan sufi, berlagak seperti sufi, berlagak seperti seorang yang mursyid. Kemudian Tok Gurunya memperdaya murid-muridnya dengan menyelewengkan maksud-maksud Al-Quran dan juga menyelewengkan maksud-maksud hadis. Maka dengan itu ia berjaya memperdaya pengikut mereka dan mempergunakan mereka. Bahkan diadakan amalan-amalan yang sangat menyimpang daripada ajaran Islam. Seperti nikah batin, meminum air kaki atau guru dan sebagainya. Dan juga daripada satu segi ia akan menjerumuskan ataupun membawa kepada pemikiran bahawa Islam itu seperti itulah yang ditunjukkan dalam filem bid'ah itu. Jadi orang-orang bukan Islam akan melihat Islam itu sebagai sesuatu yang buruk. Kerana mereka tidak tahu bahawa itu bukanlah ajaran Islam tetapi ajaran sesat. Satu ketika dahulu kita digemparkan dengan satu ajaran oleh yang diajar oleh seorang yang bernama Ayah Pin. Digelar Ayah Pin. Ia mengajarkan bahawa ia adalah pembawa ajaran baru. Bahkan dikatakan beliau telah mengaku Tuhan. Sentuhan video tentang Ayah Pin ini saya sertakan dan mari kita tonton bersama-sama terlebih dahulu supaya untuk kita memahami filem bid'ah ini ada persamaan dengan ajaran Ayah Pin. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Jadi saya duduk atas bukit ni, saya tengok satu Ayah Pin ni, dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Lepas tu saya duduk atas bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak royaknya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Ayah Pin ni. Baik. Kita telah menonton satu sudut tentang ajaran Ayah Pin ini. Ajaran Ayah Pin ini berpusat di satu daerah di Terengganu. Di situ disediakan, mereka telah menyediakan satu kawasan untuk mereka bergerak ataupun menjalankan aktiviti mereka.
Pengikut Ayah Pin ini bukan sahaja daripada orang awam, tetapi dikatakan daripada para profesional. Bahkan ada agamawan ataupun ustaz yang menjadi pengikutnya. Seperti yang kita tonton di dalam sentuhan video tadi, bahawa Ayah Pin ini bukan sahaja dianggap pembawa ajaran baru ataupun Rasul, bahkan dianggap Tuhan. Pengikutnya mengatakan ia berjumpa Ayah Pin di langit. Bahkan dikatakan Ayah Pin ini tingginya melebihi gunung. Dan lagi ada antara ajaran Ayah Pin ini mengatakan bahawa syariat ini tidak perlu, solat tidak perlu, berhaji tidak perlu dan sebagainya. Bahkan juga Ayah Pin ini menjalankan nikah yang bercanggah dengan syariat Islam. Ayah Pin dikatakan juga telah menikahi ataupun melakukan senggama dengan murid-muridnya, bahkan melakukan dengan isteri murid-muridnya. Dan dikatakan bahawa salah seorang isterinya itu adalah diambil daripada isteri murid-muridnya. Bahkan Ayah Pin ini mengatakan bahawa ia mempersatukan semua agama. Islam, Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya disatukan oleh beliau. Kerana beliau adalah Tuhan. Mengikut dakwaan beliau, dakwaan pengikut-pengikut beliau. Jadi, bagi saya peribadi, filem bid'ah ini menyamai apa yang telah dilakukan oleh Ayah Pin. Bahkan, mungkin dilakukan oleh lain-lain ajaran sesat yang berada di Malaysia. Bahkan juga di negara jiran kita Indonesia. Kerana kita ketahui di Indonesia berbagai-bagai ajaran sesat. Bahkan menurut Nahdlatul Ulama, lebih 300 versi ajaran sesat berada di Indonesia. Maka, filem bid'ah ini lebih ditujukan kepada penganut ajaran sesat. Kerana menurut pengarah filem bid'ah ini iaitu Irma Fatimah, mengatakan ia dirujuk kepada pengalaman beliau berjumpa dengan penganut dan juga tok-tok guru ajaran sesat ini. Jelas. Ia bersumberkan pengalaman beliau. Maka saya secara peribadi menyeru kepada para agamawan, para mufti segera tampil untuk memperbetulkan keadaan. Kerana filem ini telah dijadikan modal ataupun rujukan oleh penentang-penentang tarekat sufi yang muktabar, yang masih berada di jalan yang benar. Seolah-olah semua tarekat sufi adalah ajaran sesat, seperti mana yang ditunjukkan di dalam filem bid'ah ini. Supaya tidak menjadi fitnah kepada sufi yang benar, sufi yang muktabar, yang tetap berada di landasan syariat yang betul, yang tetap menjalani jalan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.